Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Muhammad Faisal Yap, nombor matrik 077366. Baik, dalam video ini saya akan membentangkan cadangan projek mikropilihan sokongan mu'alaf, iaitu satu program yang dirangka untuk membantu mu'alaf dari segi psikologi, rohani dan juga sokongan sosial. Seperti yang kita tahu, mu'alaf ialah individu yang baru memeluk agama Islam. Pada peringkat ini, mereka sebenarnya sedang melalui satu perubahan yang besar dalam hidup diorang ni. Bukan sahaja dari segi agama, tetapi juga dengan cara hidup, hubungan dengan orang sekeliling dan juga emosi mereka tersendiri. Dalam tempoh awal ini, memang tidak dapat dielakkan mereka ni akan ada rasa kekeliruan, tertekan ataupun mereka ni akan ada rasa terasing, terutamanya jika kurang sokongan daripada ahli keluarga ataupun orang daripada sekeliling mereka sendiri. Jadi fasa awal ini mereka boleh dianggap sebagai dalam tempoh yang kritikal lah. Kalau tak ada bimbingan yang jelas dan sokongan daripada orang sekeliling, mereka mungkin sukar untuk menyesuaikan diri atau mengekalkan amalan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi daripada situ, idea untuk merangka satu plan intervensi yang lebih tersusun dan menyeluruh ini muncul. Program ini dinamakan dengan nama Mu'alaf Journey dan dilaksanakan selama 4 minggu. Ia mensasarkan mu'alaf yang baru memeluk agama Islam dalam tempoh 1 hingga 12 bulan, khususnya mereka yang sedang menghadapi cabaran dari segi emosi, sosial ataupun rohani. Program ini dicadangkan untuk dilakukan dekat masjid ke pusat komuniti Islam dengan penglibatan fasilitator, sukarelawan, NGO serta komuniti setempat. Secara ringkasnya, program ini bertujuan untuk menyediakan satu ruang sokongan yang praktikal kepada mu'alaf dalam tempoh awal kehidupan mereka sebagai seorang Muslim. Seterusnya kepada objektif program. Fokus utama program ini adalah untuk membantu mu'alaf mengurus emosi mereka dan tekanan yang mereka hadapi sepanjang menjadi mu'alaf. Dalam masa yang sama, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kefahaman rohani melalui bimbingan asas Islam secara praktikal agar mereka bukan sekadar faham tapi boleh amalkan apa yang diajarkan oleh Islam. Selain itu, program ini juga menggalakkan sokongan daripada komuniti dan membantu membina keyakinan diri sebagai seorang mu'alaf. Dan yang penting, perkembangan emosi mereka juga akan dipantau sepanjang program ini berlaku. Untuk memastikan program ini berkesan, terdapat 5 komponen utama yang digunakan. Yang pertama ialah psikologi dakwah yang menekankan pendekatan empati, penerimaan tanpa syarat dan sokongan emosi. Pendekatan ini selari dengan pendekatan humanistik dalam psikologi dan penting untuk membantu mu'alaf rasa difahami. Yang kedua ialah bimbingan rohani yang memberi fokus kepada perkara asas seperti solat, wuduk dan doa yang diajar secara praktikal dan berperingkat. Yang ketiga ialah sokongan psikososial komuniti, di mana mu'alaf akan dilibatkan dengan komuniti supaya mereka tidak merasa diri mereka ini terasing. Yang keempat ialah strategi empati dakwah, iaitu pendekatan yang lembut dan tidak menghukum supaya mu'alaf lebih selesa untuk berkongsi dan belajar dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir sekali ialah pemantauan kesejahteraan emosi melalui kaedah seperti refleksi dan perbincangan untuk melihat perkembangan mereka sepanjang program ini berlangsung. Plan ini dilaksanakan selama 4 minggu secara berperingkat. Pada minggu pertama, fokus diberikan kepada penyesuaian awal dan kestabilan emosi. Aktiviti seperti aktiviti suai kenal dan perkongsian pengalaman dijalankan bagi mewujudkan suasana yang selesa. Melalui pendekatan empati, mu'alaf dapat menyesuaikan diri agar mereka berasa diterima dan tidak terasing dalam komuniti Muslim. Pada minggu kedua, fokus beralih kepada pengukuhan rohani melalui pembelajaran ibadah asas. Aktiviti seperti aktiviti latihan praktikal wuduk, solat dan bacaan surah pendek dijalankan secara berperingkat. Pendekatan ini membantu mu'alaf memahami dan mengamalkan ibadah dengan lebih yakin dalam kehidupan seharian mereka sendiri.
Okay, seterusnya, pada minggu ketiga, fokus diberikan kepada penglibatan mu'alaf dalam komuniti. Mereka akan menyertai aktiviti bersama ataupun aktiviti berkumpulan supaya mereka ni rasa lebih selesa berinteraksi dengan orang sekeliling mereka ataupun sesama mereka sendiri. Akhir sekali, pada minggu keempat. Pada minggu keempat ni, fokus diberikan kepada penilaian dan pengukuhan. Mu'alaf akan membuat refleksi terhadap pengalaman sepanjang program. Di samping itu, pemantauan emosi serta merancang amalan harian seperti solat, doa dan ibadah asas agar dapat diamalkan secara konsisten. Melalui proses ini, mereka menjadi lebih yakin, stabil dan bersedia meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim. Kesimpulannya, pelan intervensi ini dan program ini bukan sahaja memberi ilmu, malah menyediakan sokongan menyeluruh kepada mu'alaf dari segi emosi, rohani dan sosial. Dengan pendekatan yang berasaskan empati dan sokongan berterusan ini, ia diharapkan dapat membantu mu'alaf menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu sekaligus membentuk individu Muslim yang lebih yakin, stabil dan seimbang. Sekian, terima kasih.